14 Februari 2012, Majlis Perasmian Pembinaan Kompleks Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, MAINS. Pada hari ini, dalam tahun 2012, Majlis Perasmian Pembinaan Kompleks Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, MAINS, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum, Tuanku Munawir yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Seremban, Negeri Sembilan. Kompleks setinggi 15 tingkat ini dibina di atas tanah seluas 0.8 hektar. Pembiayaan projek ini adalah menerusi pinjaman Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB, dan peruntukan sumber MAINS. Selain menempatkan pejabat MAINS, kompleks ini turut menempatkan pejabat Baitul Mal, Jabatan Mufti, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, JAHIDS dan beberapa agensi agama berkaitan.